Dah sampai dah. Yam Gambi Baka Felda, NGV nya dah semai dah. Sekarang ni 50 pokok Yam Gambi 161. Yang sampai hari ni adalah Kalik 650 pokok. Kalik 600 Baka Sam Dabi. Yang ini Baka FGV Felda pelepah panjang. Yang dekat kampung tu, dekat tanah rumah tanam Yam Gambi. Memang buah dia keliling, tak putus-putus. Jadi ini Yam Gambi lah. Pokok tulen lah ni, bukan pokok cabut. Dan satu lagi baka adalah Kalik 600 pelepah pendek. So petang ni sampai, kita akan semai macam ni. So dalam 3 bulan kita boleh pergi hantar tanam dekat tapak lah. Dalam kecil je, sebab kita nak transport, lepas tu tanam pun tak tinggi, lebih kurang 3 kaki. Alright, Assalamualaikum. Update terkini tanaman semaian pokok pokok kelapa sawit Baka Yam Gambi 161. Petang ni dah sampai, nanti kita akan semai jenis Baka Kalik 600 pelepah pendek daripada Sam Dabi. Assalamualaikum. Bye bye.